Ini pekat sikit Dia lagi punya lah. rasa pun lebih padu Padu. daripada satu. Abang rasa ni dulu. Ni tu. Abang ambil ikan dia sekali. Okay, sekali. Banyak pun tak apa bang. Oh, Segan lah. jangan segan. Rasa dia macam mana bang? Sedap, ada rasa pahit-pahit sikit. Pahit-pahit. Oh, Hmm. Dia punya rasa macam cukup-cukup rasa tak? Pedas, masin, manis. Semua cun. Semua cun, okey. Mm-mm. Satu ini pula. Ni sedap. Ada beza tak bang? Ada. Ada beza. Kalau yang ni, beza dia apa dengan yang ni? Ni pekat dia kurang sikit. Dia Kurang macam pekat. cair sikit. Cair sikit. Ah, Ini pekat sikit dia punya lagi rasa pun lebih padu daripada ni. Ini ada rasa hanyir tak bang? Kalau dari segi ikan, Ada. Ada rasa hanyir. Yang ni tak ada rasa. Okey. Hanyir tu. Untuk mengetahui abang, yang ni ikan sangkar, patin sangkar, ini ikan patin kolam. Oh. Jadi untuk pengetahuan abang kan, ikan patin kolam dengan sangkar memang beza lah. Kalau yang ni lebih more pada hanyir. Yang ni rasa je kalau masak memang tak hanyir lah. Ya. Sebab tu prefer yang ni. Jadi rating abang bagi berapa antara dua ikan ni? Kalau ikan yang ni berapa rate? Daripada 10? Daripada 10 boleh bagi 9 ni. 9. Kalau yang ni? Ni 5. 5 sahaja. Terima kasih bang.